Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia, Brunei, Thailand dan Singapura di atas sumbangan anda. Alhamdulillah kami berjaya menyiapkan hadiah yang terbaik, iaitu pemberian anda kebahagiaan mereka. Berikan peluang kepada kita lagi, kita masih lagi meneruskan. Kita akan buat satu misi yang utama, iaitu pembinaan telaga. Wakaf telaga ini untuk membantu mereka nak memiliki air yang bersih. Kalau kita hari ini, Alhamdulillah, kita memiliki air yang bersih untuk kita mandi, tetapi berbeza dengan keadaan mereka yang berada di sana. Jadi jom sama-sama kita ambil peluang, kesempatan masa yang ada untuk kita memperbanyakkan infak dan sedekah kita untuk permulaan. Boleh demi sebuah